Okay, lama aku tak update LCV aku ni. So hari ni aku nak update lah. Kalau korang tengok sini, ada aku bawa motor ni, dia jatuh lagi. Tapi bukan accident lah, dia jatuh. Dia jatuh tapi tak teruk sangat lah. Okay. Dia cala, tangan dia cala, kaki dia bercala sebab dia pakai selipar masa tu. Okay, so motor ni memang apa kesan dia, belah kiri ni dia punya gear ni dia bengkok. Tapi dah betulkan, dah bengkokkan balik. So far itu je lah update aku nak buat motor ni. Aku ada tukar brake disc. Aku ada tukar brake disc baru, tebal lagi. Sebab brake disc yang lama tu dia dah bunyi memang teruk dah. Kemudian apa ni, okay, sebelum ni check engine menyala, aku dah reset ECU dah. Aku buat dekat Yamaha sedang. So pas settle lah motor ni. So dah lama aku tak update motor ni sebab aku malah nak update sebenarnya. Aku malah nak modify ke, nak pasang accessories ke apa ke. Sebab adik aku pakai macam ni lah, jatuh lah, tak jaga lah. Satu lagi, aku baru tukar bateri. Motor ni daripada first beli tahun 2022 memang tak pernah tukar bateri. Tiba-tiba hari tu dia call, so aku tukar. Dia Yokohama punya bateri, aku beli kat Shopee. Okay, so itu je lah, basically itu je lah. Tak tahu lagi apa aku nak buat dengan motor ni. Yang penting aku nak pasang number plate depan lah. Ini aku cabut sebab dah koyak kan number plate depan tu. Memang teruk juga depan ni. Sakit hati sebab warna putih, semua nampak. Okay, tak tahu lagi nak buat apa. Kau stay tune je lah